Akbar. Allah. Terima kasih Haji. InsyaAllah. Terima kasih Haji. Amin. Terima kasih Haji. Alhamdulillah. Terima kasih Haji. Alhamdulillah. Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Waalaikumsalam. Mengisytiharkan bahawa Datuk Dr. Ali Akbar dari Parti PN telah dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Pilihan Raya Negeri. Pertama pastilah saya mengucapkan secara pribadi terima kasih kepada semua pengundi DUN Karangpunai. Saya kira ini satu perkembangan yang cukup positif dan insyaAllah saya akan menjadi yang berkhidmat yang sebaiknya untuk sesi akan datang. Dalam sepanjang kempen, saya akan bawa di antara dua perkara penting. Pertama, budaya politik yang baik, yang berakhlak dan bernilai. Yang kedua, kita akan cuba menyelesaikan dengan kaedah politik solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salam sejahtera pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran ini. Malam ini kita telah pun mendengar dan mengetahui keputusan-keputusan sebahagian besar daripada DUN yang dipertandingkan di Sabah ini. Dan bersama-sama saya pada malam ini juga ialah Tok Sri Setiausaha Agong Tok Taqiyuddin yang berada di pusat pengumpulan maklumat DUN Perikatan Nasional yang kita bertanding pada malam ini, dan Tan Sri Anwar Musa, Timbalan Ketua Pengarah Pilihan Raya kita dan Pengarah Pilihan Raya untuk PRN Sabah. Dan bersama-sama saya juga ada 3 orang calon kita. Kita akan dengar sepatah dua daripada mereka yang telah pun dipilih oleh parti menjadi calon, dan walaupun belum berjaya lagi, tapi pengalaman ini sangat penting dan sangat berharga bagi kita semua untuk kita meraihkan segala jasa petugas-petugas yang telah tungkus lumus sepanjang tempoh kempen dan sebelumnya, memastikan calon kita akan berjaya. Bersama kita ni semua calon-calon muda yang punya masa depan panjang, insya-Allah. Perjuangan perlu diteruskan, istiqamah, dan terus kita sabar dan menyusun kekuatan jentera parti. Jadi oleh kerana itu saya silakan dulu, mungkin ada sepatah dua daripada Dr. Afri untuk beri ucapan sikitlah pada para petugas-petugas kita yang telah pun banyak bantu di DUN Petagas ni. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya syukur kepada Allah SWT kerana kita telah memenangi satu adun sulung di Sabah, alhamdulillah. Dan ada lagi banyak lagi DUN-DUN kita yang masih buat masa ni belum berjaya, dan insya-Allah kita akan teruskan perjuangan ni. Dan terutama kepada jentera-jentera kita, terima kasih kerana atas bantuan-bantuan daripada negeri bantu, ya, daripada pusat, daripada kawasan-kawasan bantu, dan semua pengundi-pengundi kita telah mengundi kita di DUN N23 Petagas. Terima kasih semuanya para kawan-kawan, kepada bapa-bapa, mama, makcik-makcik, ya, dan orang kampung. Terima kasih atas sokongan, dan insya-Allah kita akan teruskan kerja-kerja ini dan kita akan berjumpa di lain masa, insya-Allah. Allahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Yang kedua saya silakan Saudara Kasman yang bertanding DUN Kunak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Kunak, terima kasih di atas sokongan, doa dan dorongan untuk saya bertanding untuk kali ini. Tidak lupa kepada pimpinan daripada Perikatan Nasional, terutamanya daripada PAS, kerana memberi ruang kepada saya untuk kali ini. Apapun, insya-Allah saya akan terus turun padang, terus menabur bakti, bukan sahaja dalam lapangan politik tetapi dalam lapangan dakwah dan pendidikan, insya-Allah.
Jika ada masalah, insya-Allah boleh bertemu di pejabat kami, terbuka insya-Allah. Apapun, tidak lupa kepada semua jentera yang banyak membantu turun padang siang dan malam untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. InsyaAllah di lain masa insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang ketiga ialah Dr. Muzir. Ini calon kita. 67 ni Dun Balong. Dr. Muzir, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Pertama, kepada warga N67 Balong, saya ingin mengambil kesempatan kepada yang menyokong dan mengundi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan sangat menghargai dukungan dan sokongan daripada anda semua, dan tidak lupa kepada pucuk kepimpinan Perikatan Nasional dan PAS kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi calon. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan tidak lupa kepada Pak Jentera yang banyak membantu dari hari pertama kita berkempen sehinggalah ke saat ini, masih terus kuat dan semangat untuk berkempen untuk memenangkan Perikatan Nasional di N67 Balong. Walaupun kita belum menang, insya-Allah kita akan terus bekerja untuk warga Balong dan menabur bakti kepada orang-orang Balong. Insya-Allah kita jumpa di lain masa, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah, itu tiga-tiga calon kita. Dan sikit sepatah dua daripada Setiausaha Agung kita. Ke pengarah Setiausaha Agung lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pengarah pilihan raya PAS dan juga selaku timbalan ketua pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua para pengundi yang sebenarnya ke-66 calon kami mendapat sokongan yang kuat daripada jumlah undi yang telah dikumpulkan oleh mereka, menandakan sokongan yang kuat kepada kita Perikatan Nasional dan juga khususnya PAS. Dan ini adalah satu pencapaian yang sangat baik dan lebih terasa terhormat kerana buat julung kalinya kita memenangi kerusi Karambunai yang diwakili oleh Pesuruhjaya kami, Pesuruhjaya PAS di negeri Sabah ini. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua para pengundi, terima kasih pada semua para jentera tempatan, jentera bantu, negeri bantu, dan juga penyumbang-penyumbang yang telah menginfak dalam berbagai-bagai bentuk, termasuk material dan juga dan segala-galanya sebenarnya. Jadi penghargaannya sangat tinggi daripada saya dan syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan kemenangan ini meningkatkan lagi tekad kita untuk meneruskan perjuangan PAS dan juga Perikatan Nasional di negeri Sabah ini, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan akhir kita dengar daripada Setiausaha Agung. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakyat Sabah yang kami kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Perikatan Nasional masih diberikan ruang untuk memenangi satu kerusi melalui PAS, iaitu di Dun Karambunai. Dan saya percaya ini adalah usaha berterusan daripada awal PAS khususnya dan juga Perikatan Nasional untuk kita memberikan sumbang bakti kepada rakyat di negeri Sabah. Bermula pilihan raya umum Dun Sabah tahun 2020, PAS diberikan peluang sebagai adun dilantik. Dan kebetulannya yang dilantik adalah Yang Berhormat Datuk Ali Akbar Gulasan. PAS telah menggunakan peluang yang diberikan sebagai adun dilantik itu sebaiknya memberikan perkhidmatan yang terbaik, memberikan servis yang efektif kepada rakyat khususnya di Karambunai. Dan Alhamdulillah terbukti pada tahun 2025 ini sekali lagi rakyat membuat satu keputusan yang terbaik, iaitu memilih. Bukan lagi kita dilantik, kita dipilih di dalam pilihan umum negara untuk di negeri Sabah ini. Saya yakin dan percaya Yang Berhormat Datuk Ali dengan bantuan rakan-rakan kita di Sabah akan memberikan perkhidmatan yang lebih baik
Dan ini merupakan lonjakan demi lonjakan, insya-Allah pada PRU DUN Sabah yang ke-18, insya-Allah kita berjanji akan memberikan sumbangan dan juga penyertaan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Saya juga mengucap terima kasih utamanya kepada seluruh jentera kita daripada negeri-negeri membantu, kawasan membantu, jentera tempatan. Yang keduanya kepada penyumbang-penyumbang. Oleh kerana PAS mengharapkan sumbangan daripada ahli-ahli PAS seluruh negara. Malahan ahli PAS daripada luar negara juga memberikan sumbangan kepada kita untuk membiayai pilihan raya kita di Sabah pada kali ini. Kita mengucapkan jazakallah khairul jazak kepada semua penyumbang-penyumbang dan jasa tuan-tuan dan puan-puan tidak kami lupai sama sekali, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, suka saya maklumkan UDM pertama yang kita menang ialah UDM Pulau Panggar. Alhamdulillah. Dan DUN yang pertama kita menang ialah DUN Karambunai. InsyaAllah, mudah-mudahan kita terus berjaya memberi bakti pada rakyat di Sabah ini, membina keharmonian di antara kaum dan membina satu gambaran baru dalam politik masa depan Sabah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Jumpa PRU ke-16, insya-Allah. Tahun depan ada satu lagi, mungkin di Melaka, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.